So hello, what's up guys, welcome back to my channel. So sekarang ni gaming chair ni memang tengah famous gila. Lagi-lagi time PKP ni orang duduk rumah, belajar kat rumah, buat kerja kat rumah. Jadi memang banyak gila lah gaming chair pun zaman sekarang. Ada yang atas 1000, bawah 1000 pun dah banyak. Banyak company yang dah buat gaming chair sekarang yang murah-murah dah okey. Contohnya macam TT Racing Duo V3 tu murah je pun dah okey. Thomas pun ada banyak yang murah-murah bawah 1000 yang okey. And then ada juga gaming chair yang bawah 200. Tapi mostly yang bawah 200 ni dia punya quality tu memang shit lah, memang teruk. So aku pun tengah cari gaming chair. Bukan gaming chair, aku tengah cari kerusi bawah 200. Yang ni aku scroll Shopee dan aku jumpa kerusi ni iaitu Kasa CX5. Jadi ini adalah full review untuk kerusi ni iaitu Kasa CX5 daripada orang yang berat dia 52 kg dengan tinggi dia 173 cm. So without further ado, let's go. Okay, untuk pasang kerusi ni memang sangat-sangat senang. It only took me like 20 minutes. Aku confirm kalau lelaki memang boleh pasang lah. Perempuan pun boleh, cuma perlu bertabah sikit lah. Okay, untuk build quality untuk kerusi ni, to be realistic, aku boleh kata okay lah, memuaskan, pretty good. So far, no squeaking. Kerusi ni pun stable. Jahitan dia pun agak kemas. Sponge dekat tempat duduk ni pun okay. Tayar dia memang smooth gila. Tak ada rasa macam tersangkut ataupun rasa nak terbalik bila kita gerak-gerakkan. Cuma aku still ada jumpa jugalah dia punya kekurangan. Macam dia punya armrest bahagian kanan ni. Okay, ni bahagian kanan ni dia agak wobble sikit. Okay, ni aku dah ketatkan, baru ketatkan. Aku dah beberapa kali ketatkan and then dia akan loose balik. Yang belah kanan ni, belah kiri ni so far masih lagi okey lah. Cuma belah kanan ni, aku tak tahu kau nampak ke tak. Okay, aku belakang sikit. Okay, nampak dia macam wobble sikit lah. Yang kanan, yang kiri ni okey sikit. Yang kanan ni okay, ada bunyi sikit lah. Itu je lah, bahagian lain still okey. And then seterusnya, benda yang aku tak puas hati dengan dia punya armrest ni adalah dia terlampau tinggi. And then dia macam panjang ke depan sangat. Jadi okay, kalau kau nampak sini, dia tinggi juga lah. So kalau kita letak tangan sini, kita punya bahu ni akan rasa lenguh sikit. Okay, and then dia terlampau ke depan. Okay, dia macam jauh sangat ke depan. Jadi susah nak masuk bawah meja. Korang kena rendah gila untuk masuk bawah meja, sebab dia tinggi sangat dengan dia ke depan sangat lah. Kalau macam aku prefer kalau dia boleh adjust dia punya armrest ni. Tapi tak boleh adjust. Itulah kekurangan dia. So korang kena take note. And then dia punya plastik keseluruhan build untuk kerusi ni, aku boleh kata dia memang solid. Okay, kecuali yang aku kata tadi dia punya armrest ni. Dia punya plastik solid, cuma dia senang untuk calar. And then aku suka dengan design kerusi ni sebab dia kecil, nampak profesional, dengan design dia juga agak cool. Dekat bahagian belakang kerusi ni dia macam ada design macam armor. Jadi kerusi ni nampak lagi ganas lah. Okay, kerusi ni kita boleh adjust. Kita boleh adjust dia punya tempat duduk, dia punya tempat sandar ni dengan dia punya headrest ni. Jadi inilah dia punya level untuk kita adjust. Dia ada dua. Dia punya posisi tu memang agak dekat dengan dia punya bentuk tu sama sangat. So kadang-kadang kalau aku nak adjust apa-apa, aku akan tersalah tarik lah. So kalau kat sini dia ada, untuk yang depan ni adalah untuk adjust ketinggian, yang belakang ni adalah untuk sandar. Dan aku tarik yang depan ni untuk tinggi dengan rendahkan. So ni okey, rendah, ni makin tinggi. Okey, paling rendah ni adalah lebih kurang, aku kira lebih kurang 42 cm daripada tanah. Dia punya padding ni. And then paling tinggi dia boleh pergi sampai 52 cm. So dia punya, kita boleh adjust lebih kurang 10 cm lah. Lepas tu untuk sandar, korang kena tarik yang belakang. Kalau aku tarik, dia akan free. So dia macam ni lah. So kita sandar, dia tak lock ke mana-mana. Paling hujung dia boleh pergi sampai 155 degree. Okay, ni paling jauh lah dia boleh pergi. Boleh kira okey lah bagi aku. Dia tak bawah sangat. Tapi aku ada jumpa kekurangan dia. Kalau kita buat rendah sangat, 155 degree ni max ni, dia punya, aku akan lost balance. So bila aku angkat tangan macam ni, dia punya kaki tu macam nak terbalik. Aku pernah terbalik lah sebelum ni. Dia punya tapak tu macam agak ringan. Jadi kalau korang nak buat max 155 degree tu, korang kena hati-hati lah sebab korang mungkin akan terbalik. And then bila kita recline ni, dia punya armrest ni pun akan bergerak sekali. Okay, so bila kita ke belakang, dia akan rendah juga. Dia ikut lah. Okay, sebab tu dia tak boleh adjustable. Dia ikut sekali dengan dia punya bahagian sandar ni. Okay, nampak dia akan bergerak sekali. So kita tolak ke bawah untuk lock, kita tarik ke atas untuk free kan dia. And then kita pun boleh adjust dia punya headrest. Okay, headrest ni kita boleh adjust untuk ketinggian dia dengan dia punya angle. And then part yang paling penting bagi setiap kerusi adalah dia punya keselesaan.
to be realistic dengan harga dia yang bawah 200 tu, bagi aku dia memuaskan. Dia punya padding dekat tempat duduk ni tak rasa sakit selepas long hours. Tapi korang kena take note, disebabkan dia punya padding ni agak nipis, jadi korang tak boleh duduk laju-laju. Maksudnya korang tak boleh duduk berdiri terus lompat. Dia macam tak selesa lah, maksudnya dia sakit lah. Kita akan rasa dia punya bahagian keras dekat bahagian tapak tempat duduk dia ni lah. Tapi kalau korang rasa benda ni annoying, korang boleh je beli extra padding. And then seterusnya dia punya armrest. Okay, armrest dia ni tak rasa sakit walaupun dia punya padding tu agak nipis. Dia rasa sakit disebabkan dia guna jenis mesh, dia punya finishing tu. Jadi kat tangan kita tu rasa macam rasa kasar lah. Kadang-kadang rasa sakit sikit lah. And then aku tak suka dengan dia punya armrest ni sebab non-adjustable dengan dia terlampau tinggi lah. Jadi kalau kita duduk macam ni, dia tak 90 degree, jadi kita punya bahu ni akan rasa lenguh lah lama-lama. So kalau macam aku akan letak tepi je lah, elakkan daripada dia punya armrest lah. Sebab armrest ni bagi aku macam tinggi sangat lah. And then untuk mesh dekat bahagian sandar dia ni pun selesa, tak terkena dia punya plastik belakang. Aku boleh kata aku dah duduk macam-macam angle, tak sakit lah. Rasa dia bukan rasa lembut tapi rasa okey. Rasa okey. And then dia tak rasa panas. Kita main game lama-lama tak rasa panas sebab dia jenis mesh. Jadi udara tu boleh lalu lah dekat ruang-ruang udara sini. And then seterusnya untuk dia punya headrest. Okay, headrest dia ni tak lembut. Dia punya padding tak tebal tapi dia tak rasa sakit tau. And then dia punya tempat dia pun memang sangat-sangat bagus, sangat-sangat bantu untuk neck support. Macam aku duduk kan, memang bagi aku memang membantu lah dia punya headrest ni. Okay, kalau kau nampak kan. Okay, nampak? Bagi aku okey. Headrest ni pun aku suka. Walaupun dia tak tebal tapi kalau kita hentak kepala laju-laju dia tak rasa sakit. Okey, dia tak rasa sakit. Aku dah banyak kali lah aku duduk tak rasa sakit lah. Walaupun dia tu kalau kita picit pakai tangan boleh rasa dia punya plastik, tapi dia tak menyakitkan kepala lah. Dia pandai cover lah. So okey guys, kita pun sudah sampai ke penghujung video ni. Jadi harga untuk Kasa CX-5 ni adalah lebih kurang RM165 aku beli hari tu. Campur dengan shipping mungkin dalam RM25. Aku akan tinggalkan link dalam description. Bagi aku cruise ni memang sangat-sangat berbaloi. Cuma korang mungkin kena spend sikit duit dekat dia punya padding tempat duduk ni. And then kalau macam contoh badan korang ni tinggi, so aku rasa dia punya armrest ni bukan problem lah. Cuma badan aku ni, aku tinggi aku memang 173 tapi kaki aku yang panjang, badan aku agak pendek. Jadi kalau korang punya badan tu tinggi, panjang ke atas, aku rasa armrest ni mungkin sesuai dengan korang. Jadi kalau korang nak tanya apa-apa, korang boleh tanya dekat ruangan chat. So thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. See you in my future video. Bye bye.